Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang penuh bersejarah ini, saya ingin mempersembahkan sebuah karya yang membawa kita kembali ke masa lalu, menggali hakikat kebenaran tentang tokoh tersohor bangsa Melayu yang tidak asing lagi. Buku yang saya bicarakan pada hari ini adalah Hang Tuah, Catatan Okinawa, hasil karya Prof. Dr. Hashim Musa dan Dr. Rohaidah Kamarudin. Dengan nama yang indah, Nur Kristina Damia, saya pelajar tingkatan 3 yang menyemai ilmu di bumi Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Pahang di bawah naungan kod sekolah CRA 8001. Ibarat kata peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2015 dan buku ini juga mempunyai 205 halaman bercetak dan tersisip kandungan 5 bab. Buku ini dijual dengan harga RM41 Malaysia sahaja. Buku ini adalah bukti yang menentang tanggapan bahawa Hang Tuah hanyalah mitos, bukan sejarah. Melalui dokumen rasmi Kerajaan Ryukyu yang kini dikenali sebagai Okinawa, penulis menunjukkan bahawa Hang Tuah adalah seorang tokoh sejarah yang benar-benar wujud. Surat menyurat dari Kesultanan Melaka kepada Kerajaan Ryukyu pada abad ke-15 mencatatkan nama Lord Simana yang dipercayai merujuk kepada Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah bukan sekadar panglima tetapi juga diplomat yang dihormati oleh dunia luar. Lebih mukau lagi, pada tahun 2002, satu penemuan keris Melayu di kuil Enkakuji di Okinawa menunjukkan bahawa bukti nyata hubungan diplomatik yang terjalin antara Ryukyu dan juga Melaka. Satu penemuan keris di bumi Jepun dan itu adalah penghormatan bagi Hang Tuah. Tetapi bukan itu sahaja, buku ini mengungkap lebih daripada sekadar hubungan luar negara. Ia menggali semangat perjuangan Hang Tuah, seorang pahlawan yang tidak pernah gentar. Beliau bukan sahaja pejuang di medan perang, tetapi juga seorang pemimpin berjiwa besar yang menjaga martabat dan kehormatan bangsa. Iktibar yang boleh diambil daripada buku ini adalah keperluan kita sebagai generasi muda untuk menyeimbangkan antara ilmu dan juga nilai. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, kita perlulah menjadi seorang insan yang bukan sahaja cermelang akademik tetapi juga berakar pada adab dan budaya bangsa. Akhir kata, Hang Tuah Catatan Okinawa adalah karya yang buka mata kita bahawa sejarah bukan sahaja bergantung kepada hikayat semata-mata. Ia adalah suatu kebenaran yang tertanam kubur di dalam lipatan zaman. Akhir kata, Hang Tuah bukan hanya hidup dalam cerita tetapi juga di dalam dokumen dan fakta sejarah yang sahih. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.